Operasi dekat Sungai Buloh baru-baru ni kecoh. Warga asing lari litang pukang macam melintas desa. Ini mesti kes yang tak ada dokumen ni. Dah macam main polis entry, korang tahu? Jom kita tengok video ni. Lari. Immigration. Tu nampak sana tu, ujung tu. Tu laju sikit. Immigration kejar tu. Tak nampak. Tahu baju hitam tu. Selendang lori ni. Oh, ramai lari lah. Immigration lah. Tak lari lah. Immigration lah, tu nampak tu sana tu. Dia tak lari, dia Asal dia tak lari? tokek. Tak payah lari lah. Tokek wang banyak lah. Boleh bayar. Tu sana tu immigration. Oh, ni sama baju banyak ni. Bukan. Ini baju merah ni pun Myanmar. Muka Myanmar. Yelah, dia pun lari ke? Kan? Kau Malaysia kan? Bukan. Oh, sorry. I tengah tengok. Orang tengah tengok immigration ni. Alah, kacau betul lah kita ni. Masalah. Tak nak. Masuk sana. Sungai Loa, semua cawan mo Sungai Loa. Lari kuat lo. Lari jauh, lari kuat lari Sungai Loa. Ping kau yang foge Sungai Loa, cawa, lari ya. Lari. Operasi.